Pisang-pisang ni jual kat mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raiman Don. Okay, nama saya Muhammad Raiman. Baiklah, tajuk saya hari ini adalah Pasar Chowkit. Kalian masa Selangor menjadi tanah jajahan British lagi, Kuala Lumpur adalah bandar bersejarah mempunyai jalan-jalan yang dinamakan atas individu-individu yang terkenal pada zaman itu. Jalan Chowkit dinamakan seperti nama Perobong Bijih Timah, kaunselor pembandaran dan ejen perkapalan berbangsa Cina iaitu Lok Chowkit. Hari ini Jalan Chowkit memang terkenal yang mempunyai kedai-kedai perniagaan, hotel dan pasar yang terkenal sejak dahulu iaitu Pasar Chowkit. Di video kali ini saya berpeluang ke Pasar Chowkit bersama Mami dan Papa, dan inilah kali pertama saya jejak kaki di situ untuk melihat sendiri pasar yang amat bersejarah ini. Tapi hari ini Pasar Chowkit ramai dihuni oleh peniaga-peniaga Indonesia selain dari peniaga-peniaga tempatan. Jom kita saksikan. Kadang-kadang dekat Pasar Chowkit. Papa dan Mami duduk KL. Papa dan Mami tahu pasar ni. Ryan tak tahu. Ya? Ini kilo. Boleh? Kata. Mani ya? Wah, yang ni jambu air, buah favourite Ryan ni. Ni buah longan organik. Ryan hanya masuk seksyen buah-buahan saja. Seksyen ikan Ryan tak masuk. Pilih tak? Tempat yang popular untuk orang cari barang dapur. Dua barang RM5. Mami beli telur ayam kampung di sini. 5. Ya, ada. Situ tak sama tak di sini. Jalan sini je. Ayah nak jalan tu. Jalan sini je. Ryan beli buah jambu batu ni sebab yang ni favourite Ryan. Di sepanjang jalan ada orang jual keropok-keropok. Semoga Pasar Chowkit kekal menjadi warisan untuk dinikmati oleh generasi muda akan datang. Semoga lebih banyak lagi barangan yang dapat kita perolehi di sana, iaitu barangan keperluan harian. Nah,
itu je lah video saya kali ini pasal cawkit kalian. Okey, sekalian jangan lupa subscribe, tekan je apa like, share dengan kawan-kawan kalian Okey, so jangan lupa tengok Rahim dulu lagi Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di next video.